kita dah sampai di Anoh Cafe. Baby. Okay. Oh, dekat sangat dengan Tuk Tom Yum ni. Boleh makan kat sini nanti. You arrive Anoh Cafe. Parking dia tak tahu lah macam mana ni. Okay, ya Allah cantiknya kita dah sampai ke tempat yang kita nak pergi tuju ni. Itu Anoh Cafe. Anoh Cafe ialah Anoh Coffee. Jom. Sebelahan ni, bersebelahan dengan Anoh Coffee ni dia ada Tuk Tom Yum. Oh, yang ni saya nak try juga. Sebab ni kedai Kelantan. Masakan Thai lah. Okay, kita dah sampai. Ya Allah, ada lagi orang yang pakai kamera lagi dahsyat kita tahu. Okay, jom. Nanti kita dah sampai. Tak tahulah nak apa. Sebab dia orang tengah buat syuting, kita tak dapat tempat di situ lah. Ni je view kita. Cantik tau guys. Kat sini, datanglah kat sini. Tadi husband saya tengah order kopi. Okay. Alright. Tada. Rio de Janeiro. Oh, kat situ dekat Mexico Rio de Janeiro, Brazil. Brazil. Betul kan? Mexico Brazil. Sama Lain. Pening aku. Macam Rio de Janeiro kan besar kan dia punya tu. Tak boleh zoom sangat. Phone ni dia tak boleh zoom. Nampak lah. Nampak korang nampak Alright. Tengoklah pemandangan kat sini. Ya. Harga ni berapa tadi? RM11 13 ini? 14. Okey. Makan ini sedap juga. Kita orang kongsi je sebab portion dia okey juga. Sama-sama ni. Ni ramai dah. Orang dah ramai dah guys. Orang tengok dah. Okey. Inilah view cafe-nya. Bagi saya kafe dia kalau datang awal, insya-Allah boleh dapat view yang tempat duduk macam tu lah. Cantik. Okay, bye-bye Anoh Coffee. Okay, kat sini best, coffee dia best, makannya pun best. View dia pun cantik lawa. Cuma kalau tak ada shooting tadi, kita akan dapat view lagi cantik lah kan. Tapi tak apalah. Mungkin rezeki kita ke tempat lain. Tapi kalau korang datang je Kundasang, wajib singgah kat sini. Tengok. Dan comel. Bye-bye. Kita nak pergi next pula.